salah seorang pemain paling teruk dalam sejarah bola keranjang Amerika yang sering dipanggil sampah, akhirnya buat keputusan untuk mencabar sesiapa sahaja lawan dia 1 lawan 1. Nama dia Brian Scalabrine. Disebabkan dia cuma pemain simpanan sepanjang kerjaya dan hanya mencatat purata 3 mata, dia akhirnya jadi bahan jenaka. Tapi lepas bersara, dia rasa kelakar kalau dia betul-betul main lawan orang yang kata mereka lebih hebat daripada dia. Ramai pemain yang sangat bagus pun daftar, termasuk bekas pemain Division 2, 2 bekas pemain Division 1 dan seorang pemain profesional dari Australia. Tapi apa yang berlaku selepas itu memang tak disangka-sangka. Brian Scalabrine dengan selamba mengalahkan kesemua yang tampil, walaupun ketika itu dia sudah berusia 35 tahun dan sudah bersara. Pemain-pemain muda ini langsung tak ada peluang. Malah ada yang saiz dan fizikal sama dengan dia pun tetap kalah teruk. Dua daripada mereka langsung tak dapat menjaringkan satu mata pun. Akhirnya jumlah mata keseluruhan adalah 44 berbalas 6. Komen pandangan korang.